Selamat datang dan salam sejahtera kepada ibu bapa dan juga rakan-rakan asasi batch 17 iaitu ambilan 2026 dan 2027. Jangan risau, fasiliti, kebajikan dan keselamatan anak-anak ibu bapa sangat terjamin di Universiti Malaysia Sabah ini. Dan juga saya ingin kongsikan serba sedikit apakah saya punya pengalaman, especially saya telah berada menjadi seorang pelajar asasi. Untuk sesi kuliah, sesi tutorial semuanya berjalan dengan sangat lancar. Fasiliti, kemudahan semuanya telah disediakan oleh PPST dan juga UMS. Untuk segi keselamatan telah dijaga dengan baik daripada lecturer, daripada polis bantuan dan kami sendiri sebagai Persatuan Pelajar Asasi. Dan juga untuk kalau ibu bapa yang risau berkenaan makanan, jangan risau, ada dapur siswa madani yang disediakan di setiap kolej. Jadi itulah saya punya pengalaman menjadi seorang pelajar asasi. Tak jauh dari airport, tempat pasar raya pun tak jauh. Untuk pelajar senang mengulang-alik, senang beli barang. Itu je, macam banyak kemudahan juga sini lah. Itulah saya pilih UMS Sabah. Gembira, sedih, semuanya ada. Mula-mula sedih tu memang ada lah. Sebab berjauhan kan, first sekali berjauhan. Kedua dia macam anak tunggal lagi kan. Harapan saya nak dia macam buat baik dan terbaik lah. Berdikari lah, berjaya tempat orang ni. Okay? Itu je untuk masa depan dia. Alhamdulillah, rasa gembira sebab anak pertama kan, jadi dia membuka jalan untuk adiknya lagi lah. Sedih tapi bersyukur tu, sedih yang gembira, alhamdulillah bersyukur. Cikgu-cikgu pengalaman pernah cerita sama belajar sini pun bagus juga. Pertama saya rasa bersyukurlah sebab anak kena sabar, maksudnya kalaupun ada apa-apa dekat lah.